Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guys, itulah dia guys. Seperti yang anda nampak dalam gambar kan, filem terbaru Papa Zola The Movie telah pun ditayangkan di seluruh pawagam start 6 Disember lah. Maksudnya dia ada gala premier, dan gala premier dia pun tak silap aku dia akan siapa yang dapat invitation di gala premier dia akan dapat merchandise Papa Pipi. So aku pun tengok lah dekat Facebook, diorang pun dah post apa yang diorang dapat merchandise. Memang mantap lah. Terutama sekali yang aku nampak adalah diorang dapat event card daripada Monster untuk apa kata, orang-orang yang terpilih di gala premier. Memang menarik lah. Memang best. So hari ni pun aku baru tengok pada 6 Disember. So sebelum aku kupas lebih mendalam tentang Papa Zola The Movie ni, yang mana belum subscribe channel aku, aku minta tolong jasa baik korang untuk subscribe. Yang mana dah subscribe, terima kasih atas support korang. Aku akan buat video-video update terbaru tentang apa ni, Boboiboy punya merchandise ke, cerita ke kan, Monster punya produk. So macam yang aku cakap tadi, aku dah pun tengok Papa Zola The Movie. Aku pun tak nak spoil banyak-banyak. Aku cuma cakap cerita dia memang top habis. Memang gila-gila. Orang kata apa, memang watak Papa tu memang number one lah. Orang kata apa, memang menyalah, memang menggila lah orang cakap kan. Boboiboy, dia punya Boboiboy dengan Gopal tu memang betul-betul sampingan lah dia bagi. 2-3 scene je lah. So Papa dalam tu memang, aku tak tahu, emosi aku memang keluar air mata lah kalau tengok cerita dia. Memang best lah. Memang orang kata terbaik lah bagi aku. Memang kalau bagi aku, korang wajib tengok. Memang lain daripada lain. Kan? Memang orang kata apa, movie dia memang mantap. Animasi dia memang superb lah. Kita orang di habis tu memang kita orang tepuk tangan lah. Memang orang kata apa, memang terbaik lah. Mantap lah untuk tu. Tapi untuk yang event kali ni, Monster buat berlainan sikit. Kalau korang perasan, JAC dengan TGV dia ada promote macam-macam lah produk. Contohnya yang aku pergi ni JAC. So JAC dia ada promote produk lah. Aku sebenarnya yang lain aku tak kisah sangat. Cuma aku nakkan kad dia lah. Kad Monster Galaxy Card. So kalau korang tengok kat sini dia ada, aku dapat 2 kad. 2 kad daripada JAC yang aku nak review lah kali ni untuk korang. So kat sini aku ada 2 kad. Aku dapat daripada tiket tu lah, tiket pembelian. Setiap pembelian tiket kau akan dapat 1 kad. So korang boleh lari laman web JAC. Aku tak tahu sama ada diorang ada buat lagi ke tak. So harap korang cepat dapatkan lah. Kad dia memang terbaik. So kad pertama yang aku nak tunjukkan daripada JAC yang aku dapat adalah kad Operative Zilla. Korang tengok, menarik kan. Kad ni dia special, dia adalah kad yang terbaru. Kalau korang tengok kat sini, dia adalah pack face tag 26-27. Maksudnya kad dia adalah kad yang terbaru. So apa yang kelainan yang aku rasa yang menarik yang aku nak dapatkan adalah ni. Korang tengok, nampak tak? Ini adalah logo JAC, di mana kad ni hanya khas korang boleh dapatkan dekat JAC. Tak itu juga, diorang dah tambahkan lagi kad efek. Korang boleh nampak kat sini dia ada tambahkan efek lah. Maksudnya efek 01, efek 02 dengan efek 03. So dia dah orang kata apa, upgrade lah. So tengok, Operative Zilla kan. So kat sini dia ada, kau nampak lah logo Papa Zola The Movie. So bagi aku kad ni memang special lah. Memang wajib lah untuk korang collect. So memang cantik. So kad kedua pula yang aku dapat, inilah aku rasa kad yang korang nak tunggu lah kan, iaitu kad emas
Papa Zola. Tengok penarikan lawa gila weh. Bagi aku memang menarik lah. Macam biasa dia ada juga dekat Chop JSC kat sini. Dia ada Papa Zola The Movie, Pack Fiesta 26-27, 140 dengan 120. So efek dekat sini memang panjang sikit. Efek dia adalah pilih satu kad dari deck pihak lawan dan letakkan di zone aktif sendiri, termasuk efek jika kad itu tewas, pulangkan ke pihak lawan dan Papa menyambung perlawanan. So maksudnya kad Papa ni bila kau letak, kau boleh pilih kad daripada pihak lawan, letak atas dia, lepas tu aktifkan efek. So kalau bila dia dah kalah, so masih ada Papa Zola, masih lagi boleh berlawan. Dia macam letak pelindung lah. Dia memang efek yang agak, memang aku rasa bagi aku mantap lah. So ini dua kad daripada JSC yang aku dapat lah, which is aku rasa memang sebenarnya dia bagi random. So kebetulan aku dapat dua kad ni complete. Dan memang aku rasa dah complete dah. So kat sini aku rasa dah lega. Aku dah complete untuk Fiesta, untuk kad JSC. Dan aku tak tahu kenapa Monster buat pada hari yang sama, iaitu layar senja. Dan aku terpaksalah pergi bergegas ke layar senja. Ni layar senja dia lah. Maksudnya dia buat tayangan layar senja 6 Disember. Dah lah satu hari je. So aku dah habis tengok wayang tu, aku terus bergegas ke layar senja. Korang boleh nampak dia masuk percuma, tapi untuk dapatkan something, korang kena lah, orang kata apa, beli something lah. Dia ada macam wayang pacak tu. So korang kena dapatkan wayang pacak tu. Korang kena dapatkan dia punya goodies. Aku bukan nak goodies je, aku nak apa tau. Ni dia, bila korang beli tiket wayang pacak tu, korang akan dapat kad ni, special card, iaitu event card. So kat sini korang boleh nampak lah JSC Monster, Papa Zola The Movie JSC. Kat sini layar senja bersama Papa Zola. So kat sini korang boleh tengok wayang lah. Dia macam satu pacak, satu event. So korang boleh tengok kat situ lah. So ini ada satu-satu kad yang aku kejar jugalah. Antara, sebab aku rasa lepas ni diorang takkan keluarkan lagi dah kad ni. Kad ni hanya akan dikeluarkan pada hari tu sajalah. So memang kerja gila lah. Lepas kau dah tengok JSC, kau pergi turun sini, kau datang sini untuk dapatkan kad ni. So ini adalah 3 kad. Oh tak lupa juga, aku dekat situ ada booth JSC dan aku dapat claim kad Magic Rompak. Kalau korang member JSC, korang akan dapat claim kad Magic Rompak. So aku dapat claim kad Magic Rompak dan aku claim kad. Ini dia kad tak senggo tau. Kad tak senggo. So kat situ juga aku claim lah. Dia kata boleh claim dapat free. Aku ambil je lah kan, benda free. So memang terbaik lah. Event tu memang terbaik. Tapi itulah dia kelang kabut sikit lepas aku tengok JSC. Dan aku terus bergegas ke event layar senja. So ini adalah kad-kad daripada JSC. Sekarang ni aku kena kumpulkan kad daripada TGV pula lah. TGV dia ada keluarkan 2 kad juga. Kad emas satu dan juga kad A1 seperti yang korang tengok dalam gambar tu lah. Dalam gambar yang aku tunjukkan ni. So ini yang aku akan dapatkan. Aku cuba dapatkan. Aku harap aku boleh collect semua kad Fiesta yang ada di, orang kata apa, di TGV dengan JSC lah. So JSC sudah settle, tinggal untuk TGV. Okay, so pada korang yang masih belum lagi, so korang boleh dapatkan kad-kad ni. Tapi yang ni aku tak pastilah masih ada ke tak, sebab dia pada 6 Disember saja. So yang ini aku bagi tahu korang wajib collect. Okay, so jangan lupa guys, tonton Papa Zola The Movie. Cerita dia memang awesome daripada Boboiboy. Okay, dan dia ada jugalah benda-benda special yang aku tak boleh cerita. Aku rasa korang kena tengok lah. Okay lah, tu je lah. Itu saja aku nak kupas. Okay guys, jumpa lagi. Ciao.